lah untuk raya tahun ni. Apa persiapan paling awal you dah buat untuk raya? So far 2 baju kurung raya. Kita memang dah gather hari-hari. Tapi raya tu malam raya baru kita masak together. Lepas tu kita buat takbir raya. That's my persiapan raya. Tak terlalu awal. Setakat ni saya dah beli bahan untuk memasak dan juga untuk kuih raya lah. Tapi baju tu belum lagi. Sama juga. Kita orang cari baju raya sama-sama. So baju I pun susah juga nak cari. Kita memang akan standbykan baju raya awal. 2 minggu awal tu memang akan settlekan sebab kita ada buka bisnes juga. So awal tu kita memang akan buat prepare lah untuk family, untuk anak-anak. Of course lah beli baju raya and then buat dodol untuk family saya. Persiapan raya ni sangat penting lah sebab itu adalah perayaan bagi kita sendiri. Saya sendiri pun very excited untuk perayaan ni sendirilah. Kita nak prepare untuk balik kampung lagi, nak luangkan masa dengan family, nak settlekan kerja awal semua kan. For me, raya is all about my family. Kita more to macam gathering nanti punya persiapan. Apa satu tradisi wajib yang family korang je yang selalu buat? Kalau family kita orang wajib ada rendang lah. Family saya wajib gambar raya dulu. Kami macam biasa, selepas solat air raya pada pagi tu kami akan berkumpul lah satu keluarga. After that kita akan adakan makan-makan, bagi duit raya, bermaafan dan juga berhibur lah, tengok movie ke. Kita orang selalu main game tradisional macam congkak ke, batu seremban. Okay, selamat Hari Raya pada semua warga Malaysia. Mana yang balik kampung tu hati-hati. Enjoy your time with your family. Semoga perayaan tahun ni menjadi perayaan paling bermakna lah. Selamat Hari Raya. Maaf Zai Batin. Selamat Hari Raya. Di tahun bila lagi nak jumpa, hari-hari menjadi